So saya pun kadang-kadang post je gambar apa-apa kat Instagram apa yang MAG kan. Tapi kadang-kadang intention dia kadang-kadang berbeza. Contoh untuk kita rasa syok dan nostalgia, ada tak orang yang buat benda ni? Ada. Maknanya bila kita post tu, untuk kita yang memang dah orang dalam, wah best kan itu, faham kan? Dia trigger something yang mungkin pada kita beneficial, tapi orang luar tengok macam dia tak dapat apa something kan. Dia akan berbeza cara kalau kita nak orang luar rasa nak join. Wish, dia orang macam ni rugi ke? Rugi tu tak join. So all of those dia jadi macam ada messaging yang subliminal yang trigger different thing, dan kalau kita realise kita nak apa tu, cara kita buat tu agak berbeza, very subtle kan. Right. So sebab tu nak kena clear kita nak apa. Sebab kalau kita kata cara kita dekat, bukan just nak kata kita buat we have done something, but it is mungkin kita kata kena ni macam kena brainstorm lah. Either your team ataupun someone yang kena bagi those information lah. Nampak macam beneficial. Siapa yang join come back with a great value, contohnya adik-adik ni whatever lah, enhance even tak tahulah. So ada setengah yang ni macam discussion orang yang pakar tu ataupun you, adakah semua benda tu perlu ada QR atau link call for action ataupun not necessary. Tu dah jadi teknik-teknik of achieving what we want. Dan juga isu yang dia bangkitkan tu lah. Now, so saya assume first layer begitu Second layer, if you have grown stronger and dah masuk level yang lain, maksudnya kita nak sentuh juga supaya cikgu lah, mak bapak lah pun rasa ni, mungkin dia akan jadi totally ada multiple angle dan sebagainya. Adakah channel sama, channel berbeza, etc. Right?